Macam mana nak waqaf atau matikan ayat pada perkataan labithta? Okey, jadi ta tu kita ubah jadi sukun, sebelumnya pun sukun. Jadi macam mana nak bunyikan tu? Okey, pertama sekali sebut dulu huruf tha tu, labith, kemudian pada ta tu anginkan sahaja, bunyi angin ta. Labith, qala kam labith. Okey, macam tu bacaan dia. Okey, yang ni pula macam mana? Sebelum ta tu ada huruf ba mati. Okey, ba sukun. Jadi kita lantunkan dulu pada huruf ba, sab. Lepas tu pada ta tu anginkan saja. Sama macam tadi. Sabt. Ashabas sabt. Okey. Ashabas sabt. Okey, mungkin ada yang tak tahu lagi huruf ta memang sifatnya ada angin. Okey, contohnya idza syamsu kuwirat. Memang kena berangin pada huruf ta sukun. Salah kalau baca idza syamsu kuwirat. Tak boleh, okey, kena anginkan. Pada huruf ta bila mati je ada angin sedikit. Okey, dapat sesuatu? Kalau dapat, komen alhamdulillah.